Tapi kalau boleh buat cerita dia tak. Suara Melayu. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kami tim Galeri Sejarah Johor berada di salah satu lokasi, sebenarnya boleh dikatakan lokasi yang sangat-sangat bersejarah, di mana sekarang kami berada di estate Jepun pada satu ketika dahulu. Dan sekarang ada satu batu yang agak menarik perhatian Abang Faris untuk membuatkan kami datang ke sini. Ini. Bawah tu boleh tu, kalau apa-apa boleh ni. Ha? Tolak ni tuan angkat ni. Tolak boleh. Kat di sini tu So yang ini adalah bekas tapak, dan dekat belakang sana masih ada lagi banglo dan ada kawasan pancong, dan ada kepala lori Jepun, semua ada. So ini adalah estate terbesar yang ada ketika Perang Dunia Kedua, di mana dari Kota Baru tentera Jepun datang ke Johor Bahru. anak ni bang. Troli yang biasa orang angkat barang dekat store. Troli lah, pakai troli tu lah. Troli sengatan. Boleh. Jadi jet. Tapi kalau nak letak tu kita kena ni lah. Kena betul-betul. Sebab benda ni berat. Nak turun kena ramai ni. Buat marble kan. Tak, ala kapet semua. Kayu kapet. ada tak? Kayu nipis yang apa, papan meja tu. Ada. Ha? Ada. Kalau letak kapet. Jangan dekat. Apa-apa ni air luar ni dah pergi di sini. Ini kan pusing tau. Gini tu. Nak pusing kat mana sebelah? Kita nak pusing ni ringgit. Ah, ringgit kan. Dah. Ni proses proses untuk kita berkusi. Turunkan benda ni ke bawah. Bismillah. Jom. Baik bang. Hop. Mana ni? Kayu Ni explorer baru. Ni semua nanti ganti tengok Abang Faris punya ni. Berganti ke Pak Abang Faris pun ganti. Main power ni. Jadi untuk menurunkan salah satu khazanah yang ada di sini untuk kami pamerkan di Galeri Sejarah Johor di JBCC. So nanti kami akan bersihkan sikit untuk korang sendiri dapat melihat benda ini. Perjalanan sangat jauh dan bukan senang untuk melihat benda ni. So kita nak orang tahu, sebab ini bukan rekaan baru. Ini adalah rekaan yang sangat-sangat lama, mungkin daripada sebelum Perang Dunia Kedua. Allahuakbar. Oh, pernah rasa duduk dalam baris. Ada pakai JCB kot. Bang, jap. Seorang kena jaga bawah. Jalan. Tak apa, saya jauh. Bangkai pun.
batu. Ini sini yang kena 3 orang. Ini kayu satu ni memang tak pakai lah. Nanti dah, pijak ni. Okey bang. Tak, Tarik. Okey, ada batu ada. Tak apa, ni aku cuba ni korang tolak sini je, dia buka. Tolak sini je. Nanti nak kena 3 orang ni sini. Kejap. Kiraan. Kiraan. 1, 2, 3. Boyak dia nak kena ni. Boyak kat situ. Boyak boleh. 1, 2, 3. Tahan kali. Sekejap. Tadi tak. Dah letak dah. Okey. 1, 2, 3. Ini tembak. Kau salah, kalau tarik tak lu. Kau tarik ke sini, jap. Tarik ke sini, jap. Aku takut. Dia pergi ni. Ini lah. Tak, ni dah lagi lah ni. Ya, sebab tu nak kena tolak kamu. Dah tak sempat bang, dah tak boleh. Tadi ni dah tak boleh. Patut kita ni kena akal. Sini. Kita kena tolak. Dah tahan, Dam. Tolak sini. 1, 2, 3. Lagi. Biar lebih banyak. Tak apa. 1, 2, 3. Okey dah. Ini memang betul kena relax je. Ya, Tak boleh laju-laju, tak boleh gegar-gegar, tak boleh apa. Sambung tu aja lah. Sambung hujung ni apa. Kena petang kepala. Bakar ni tak apa, buat untuk berat dia. Dari bakar mesin. Itu yang pakai hidup. Ada dah licin ni. Okey eh? Dah. Okey, jangan. Jom, sana gerak. Sana nombor tu. Tak. Okey. Sini lagi. Satu. Dua. Jadi tiga. Okey, tolak. Tak tahan tadi tu. Aku risau. Tak boleh. Dia kalau boleh bolot lagi sekali. Kalau boleh bolot lagi sekali tadi tu. Jadi dia meloncat boleh tahan. Kalau macam itu tak boleh tahan. Melayang tu. Boleh lagi sekali dia lepas dia. Tangan hujung tu. Habis. Pulang pasal. Habis. Aduh. Habis. Betul lah, nampak cakap terlepas kan? Kalau terlepas ni habis. Ingat lagi cepat. Tangan. Rumput kalau tadi minum betul lah. Jadi dia boleh tahan tau. Kalau macam ni dia akan cung terlepas kan. Atas. Ha? Atas. Aduh. Oh, nak angkat dah tak boleh. Jom, buang barang. Betul ni lah. Kita pakai JCB dia. Jom, mas. Aduh, terlepas. Dia nyam. Dia tahan dulu. JCB kalau tarik tak pecah.